Hai kita orang, hari tu kami nak share berkenaan dengan kita punya feedback daripada customer. Jom kita baca. Daripada customer klinik tu, dia cakap, pengalaman kami selamat tu, pernah juga ke klinik lain selain klinik Medic Premier tu. Tapi, yalah tetap klinik Medic Premier juga senang untuk berkomunikasi dan ubat yang ngasih dengan kami. Wa ima nama klinik Syazwani, tapi tidak ada doktor lelaki juga. Jangan lupa kini tu kamu dah tukar nama ke klinik Medic Premier, okay? So, senang dan agak selesa untuk membuat rawatan. Setakat tu kami tidak ada idea atau cadangan. Kami hanya dapat padah, tiada bantahan. Sebab klinik Medic Premier selalu juga ada pola aktiviti untuk orang luar ataupun pesakit. So, thank you atas layanan yang baik untuk semua staf klinik Medic Premier. I give 10 per 10. Thank you so much. Jadi, mungkin kita orang pernah datang ke klinik Medic Premier, jangan lupa kongsikan pengalaman kita orang di komen. Peluang membantu anda, satu penghargaan buat kami. Bye.